Seorang pastor di Afrika yang kini sudah bersara pernah mengembara melalui daerahnya tanpa kereta atau motorsikal. Dalam satu perjalanan, dia memutuskan untuk membawa anak lelakinya, meletakkannya di dalam sebuah kotak cardboard dan mengikatnya pada bicycle. Semasa mereka mengembara, sekumpulan singa tiba-tiba muncul di kedua-dua belah jalan. Tidak pasti apa yang perlu dilakukan. Pastor itu turun dari basikalnya dan coba memikirkan jalan penyelesaian. Anaknya diam, ketakutan di dalam kotak. Pastor itu mengoyakkan kepingan kecil kotak itu, menulis nama dia dan anaknya, dan melemparkannya ke jalan raya. Berharap ia dapat membantu seseorang mengenal pasti mereka jika perkara yang buruk berlaku. Kemudian merasakan dorongan yang kuat untuk terus bergerak di hadapan. Dia mau dengan berhati-hati. Singa-singa itu memerhatikannya dengan teliti, dan dia berjaya melalui dengan selamat dan tiba ke destinasinya tanpa kecederaan. Para malaikat Tuhan berjaga sekeliling orang yang takut kepadanya dan menyelamatkan mereka. Ramai pastor dan misionari melayani dalam situasi yang sukar, bukan sahaja di kawasan terpencil, tetapi juga di kota-kota yang besar. Doa, persepuluhan, dan persembahan janji kita, persembahan berasaskan peratusan, menyokong usaha mereka dan misi yang mereka dipanggil untuk penuhi. Kita menyertai mereka dalam misi mereka, bukan sahaja dengan melibatkan diri dalam jangkauan pribadi, tetapi juga dengan doa dan pengembalian persepuluhan dan persembahan janji kita kepada Tuhan. Semoga kita meletakkan keinginan kita terakhir dan Tuhan yang pertama.